Halo geng, Assalamualaikum. Selamat malam geng. Macam korang tengok ke belakang ni, ni lah store aku buat siap buat 2 hari lepas. Store kecil je, tempat simpan barang-barang lah. Ni. Yang ni semua barang yang aku dah listing semua masuk sini, tapi masuk dalam store ni. Atas ni, korang tengok atas ni semua baju kasut-kasut vintage lah. Ni macam ni mainan lama ni. Ini kasut Adidas listing high, ini post-op. Atas Nike, Diadora ada, Reebok ada, Legia pun ada lagi dalam stok. Barang-barang lama lah. Kalau korang tengok sini, ni semua barang-barang yang aku dah listing dekat ni lah, aku jual di Carousell. Kalau nak tengok barang yang aku dah listing, korang boleh tekan link lah di bio aku. Selain itu banyak lagi lah, macam ni cap ni semua sudah listing. Ini semua tak listing lagi. Baju-baju ni jeans aku rasa lebih 50 helai tu. Ni semua jeans, itu sama jeans baju jeans. Ini semua vintage Malaysia. Ada lagi dah ni baju band macam-macam lah. Tali pinggang banyak lagi tak masuk ni. Banyak lagi tak masuk. Nanti tunggu ni lah, tunggu aku ada masa sikit aku update lagi. Ok, itu sajalah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Okay, kita buat review lah, buat review barang sikit-sikit. Nanti untuk kasut ni apa dah, bagi aku clear store dulu, clear barang, nak post apa semua, nanti aku review ya. Nanti sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, mantap.